Okay guys, so hari ini saya akan bermain apa nama game ni? Escape is cheese. Okay, jadi saya akan bermain dengan adik saya. Ayap. Jom. Sekejap. Coba. Klik open lah. Open. Extra wide. Okay, jom masuk. 1, 2, 3. Apa mana tikus sebesar-besar kedapak tu? Oh, 1. Satu. Oh kena cari cheese Thank you Dik, sebab kau dah bawa ni. Tak, kalau dia pun janganlah bawa ke sini. Ada cheese lah. Okay, let's go. Dia akan datang. Oh, mati ke kau? Tak. Let's go. Jom main first person lah. Mana tikus tu? Tikus lagi. Oh, ni ada cheese. Kus. Aman damai guys di sini. Siang adik saya tengah kerja ni. Kepadan ke? Tadi tinggalkan aku. Oh, ni ada cheese. Mantap ni. Kenapa kau kat sini? Mana dia? Hilang dia. Kejap. Kerja bagus. Oh ni lah kat sini lah. Mana dia? So let's go, kita jalan. Asal laju gila. Ya. Wih. Kenapa? Itu dia. Dia tak perasan aku. Guys, susah guys. Oh my god, bro. Oh hell no, man. So let's go. Mana orang ni tadi? Mana tikus? Uish. Apa ni? Oh. Relax. Ikut. Masih sikit lagi. Are you aman? Ni kau. Oi. Mana? Macam nak naik? Mana boleh? Ikut ni boy, ikut. Boy dah tapi. Sikit lagi tadi aku nak kena serkah dengan dia. Orang tu. Ni apa? Astaghfirullah. Sekarang ni mana kan? Bro, what is this tempat bro? Wow, macam mana nak masuk ni? How to masuk? Ada cheese kat dalam. Jom cari benda kat sini. Ni apa? Aku wayang. Kenapa? Wayang ni kan. Wajah tu dari mana? Safe zone. Oh.
Oh, kat sini. Jap. Apa benda tu? Oh, orang maknanya. So let's go. Cari. Ah, tak dapat. Dah mati banyak kali dah tau kau rasa tu. Jom cari. Serius muda. Cheese. Oh, ni dah ambil. Tak, mana kunci? Kunci. Mana cheese? Aduh, ni dah terbiasa dengan apa namanya ni? Scary apa tu? Yang Night shift banyak at night shift at work. Weh, dik, kenapa kau belakang kau? Tak ada aku mati. Masuk safe side. Dik, apa kau buat dekat sini? Sikit lagi. Mur, sini Mur. You didn't have to cut me off like that. Now we were nothing. Well. Hai. Jom. Terus sekarang ni kita kena cari cheese Turnya macam yang mana banyak. nak Red key. ke fat rat. So the fat rat. Aku macam pernah dengar the fat rat tu. Ini tempat tadi. Apa aku tu pusing-pusing dekat mesh ni. Sini dah pernah pergi ke belum? Ni dah. Dia nak lepas. Macam mana nak naik atas? Ayo. Apa? Why? Jalan cheese. Aku cuba kunci. Mak kat mana tu? Sekejap. Kat atas. Kat atas ni ada apa? Kenapa aku tak naik atas ni tadi? Ada apa ni? Tikus. Oh, ada cheese. Cheese betul lah. Let's go. Kenapa salah dia ni? Let's go. Okay, so kita dah jumpa. Ush. Oh, sini ke tempatnya. So, macam mana nak lepasi tempat ni? Macam mana kak? Macam mana nak lepasi? Kat bawah ni macam ada ni. Kak cepat. Kak, macam mana nak lepasi benda ni? Jom, let's go. Aduh. Aku di mana? Oh, ni lah. Betul sini. Oh, Betul belok. apa ni? Ush, Betul belok. aku masuk ke mana? Betul belok. Oh, Belok. guess the 4-digit code. Belok. 4 2 3 8. Apa khabar, Pak Bro? Yo, kita dah kat sini. 84 32 8432. Aku rasa memang kita kena teka sendiri lah. kat sini. Berapa ni? Ha? 3842. 3842. Kerja bagus. Tempat apa ni? Dik, sabar dik, tunggu aku. Belakang sikit. Oh, ada tiga. Oh, ada cheese, mantap. Cheese. Ya, itu bukan cheese. Ini lampu. Ni lampu. Kau gerak dulu dik. Aku ni dah. Okay, sabar. Kita maju je. Jangan takut. Kita ni bukan penakut. Okay, apa tu? Oh, ada cheese. Ada red key. Mantap ni. Ambil dulu. Okay, ini. Oh, itu blue key. Let's go lompat tu. Mana tu? Hello guys. Oh, red key. Okay, aku sekarang dah ada red key. Okay. Cepat. Oh, ni. Huh? Macam mana nak? Aku banyak kali. Kita pergi Starburst. Cepat. Aku dekat dalam ni. Penat dalam ni. Cepat cari tempat red key. Sini. Oh, kat sini lagi. Kat sini. Apa yang kejar aku tu? Okay, aku dah jumpa dah tempat green tu. Let's go.
Wait Okay, for aku dah me. masuk. Aku dah masuk dah. Wait for me. Tak apa, aku masuk jap. Please. Tolong aku. Dah buka kan? Takkan nak kena buat kod tu lagi? Ah, mantap. Abang aku. Sabar. Oh, ni lah. Exit. Aku. Aku kat mana ni? Mak kau jauh. Aku kat mana ni? Mana? Kena OP. Kau masuk mana tadi? Akan ada kat blok C tadi. Lepas tu ada pintu. Ah, ni dia. Jom, let's go guys. Easy lah OP ni. Let's go. OP. Sup. Okay. Aduh. Easy je ni. Okay. Yeah, this is too easy guys. I say scan and do this. Macam ni okay. Bro, apa? Okay, kita kena ni. Mode OP. Mode OP. Okay, mode of the mode. Bro. Okay. Mode pro OP aktif. Cool, let's go. Jom, kita ambil. Oh, oh kita kena exit lah. Hainya. Kenapa kita kat sini? Datang-datang kena bawa tikus. Bapak dia. Exit. Kenapa aku tak masuk safe zone tadi? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Macam mana aku dapat biru? Kan tadi exit. Aku bukan kat situ. Ya Allah. Wait, kenapa developer dia dengki dengan aku? Semua developer dengki dengan aku. Apa dia? Aku kena cari lagi ni. Ni dia. Let's go. Kebiruan. Kunci biru. Apa dia? Oh ya, aku tahu. Aku dah ingat pintu biru kat mana. Let's go. Kacau lah. Aku dekat tempat spawn ni. Kena open. I know. Tapi aku kena cari tempat ni dulu. Kocek sini. Sabar. Aku dah kena kejar dengan dia ni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku dah terlalu dekat dengan dia. Ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku. Bunyi apa tu? Ya Allah. Okay, kita lalu sini. Okay, kita kena naik sini. Masuk dalam ni. Ini dia kunci biru. Baba Bowie. Let's go. Tahu lah. Siapa je? Tunggu adik. Alamak, adik pak muka. Last one left. Sabar lah. Yelah, aku kena tekan benda tu. Hello there. Boleh kau? Sebab yo, sampai pun. Okay, dah set nak tekan. Okay, 1, 2, 3. Let's go, tekan. Let's go. Kita ikut wayar tu. Oh, let's go. Alamak. Oh, sini. Wayar tu kat sana. Sini. Masuk dalam ni. Let's go. Go. Cepat. The door is open. Be careful. Okay, kita orang be careful betul-betul ni. Kat mana tadi? Sini dia. Kita dah orang dah sikit. Sabar adik. Jom kita panggil. 2, 3. Jom kita panggil tikus. Tikus. Okay guys, kita orang dah kena kejar dengan tikus. Let's go. You complete. This is the end. You complete the game. Let's go man. Ni pertama kali aku complete dengan. Kita kena skip. Ya. Belum. Skip. Mana kau? Jom sini. Belum selesai lagi rupanya. Aku harap tak ada apa-apa yang kacau kita. We are freedom. Betul ke jalan ni? Aku rasa kat. Okay, kita lalu sini je lah. Tak apalah kat situ. Sangat-sangatlah bahaya je. Nope. Dia tak pergi. Alamak. Jalan mati. Aku rasa memang kena jalan tu, tapi kita ikut tepi.
Okay, sabar. Kita relax dulu. Sabar dik, sini dulu. Kat tengah-tengah dulu. Kat tengah-tengah dulu. Awal. First person. Okay, sabar. Kenapa dia pandang aku? Tumpang lalu ya. Kurang ajar. Okay guys, so kita orang dah selesai dari chapter 1. Jadi nanti saya akan buat chapter. Ada boss fight. Ada chapter 2 dan chapter 3. Chapter 2 ni kita orang akan selesaikan dalam nantilah. Nanti tu macam next video. Okay guys, so sampai di sini saja video saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan pergi komen, pergi suggest game apa yang kita orang patut main. Game hantu apa ke, game best apa ke. Jadi let's go. Okay guys, dan bye bye.